kereta lawa ni. Berapa habis modified ni bang? Kereta ni saya dah habis 120,000. Saya restore A sampai Z lah. Banyak kan barang-barang NOS lah. Macam lampu depan ni saya beli NOS. Saya dapat dekat Moji Autopart. Sporim ni kita dapat dekat Afkat 13,000. Sebiji? Sebiji. Totally made in Japan lah. Side mirror bang? Side mirror ni kalau ikut ni standard tau. Kalau orang jual pun lebih kurang dalam 10,000.5. 10,000 ah? 10,000 Harga poin motor saya tu bang? Aduh bang. Untuk bahagian pintu dia, kalau ikutkan dia macam kereta-kereta lain lah. Pintu buka biasa, tapi yang ni saya dah modify. Dia cuma tekan button je, dia buka sendiri. Oh yo. Memang cukup rare lah. Ni saya habis 47,000. 47,000 untuk satu pintu je? Untuk pintu ni saja. Saya buat dekat Amal Motorsport, dia Johor. Oh kat Johor. Abang kerja apa sebenarnya? Ayah saya Golif Engine. Ni bahagian lampu belakang. Okey. Lampu belakang ni saya tempah. Memang betul-betul saya tunggu 2 tahun lah untuk dapatkan look yang macam ni. Dan paling susah sekali logo dia ni. Dia limited punya. Okey. Sebab dekat Malaysia ni memang ada satu je. Dia limited sebab Presiden UMNO yang pegang. Saya bodek, alhamdulillah. Tahun ni memang tahun yang bermakna, saya dapat pegang logo limited edition. Ni bahagian enjin. Enjin ni memang saya dah buat A sampai Z. Biasa budak-budak KK dia akan sorok-sorok wire. Macam saya sorok enjin. Enjin ni saya dah buat habis dekat 40,000. Ini saya pakai turbo TD0409. Budak-budak kancil dia tahu lah. Sebab tu saya kata lah, totally habis tadi 247,000 untuk kenderaan ni saja. Tadi rendah sikit harga dia. Tadi tu 100,000 macam tu je. Oh, tadi tu belum masuk GST. Oh. Ini dah termasuk GST. Sebenarnya saya anggap kenderaan ni dah macam family saya. Daripada zaman ayah saya lagi kereta ni memang dah ada. Bila ayah saya meninggal, saya dah warisi kereta ni dan saya keluarkan duit untuk restore A sampai Z. So saya namakan kereta ni Hypertech HT. Apa maksud tu? Hanya yang pernah tidur, engkau cuai. HT tu, tak nak kawan.